Nyala Pak Abu. Nah, halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi nasi goreng cili api sotong. Ni yang suka makan pedas je boleh ikut resepi ni. Siapa-siapa yang tak suka makan pedas, tak boleh lah. Oke, tengok sini video. Bahan-bahan dia nasi, kemudian sotong, kemudian cili padi yang merah. Ini betul-betul pedas tau, tapi sedap guys. Alright. Okay, first minyak, panaskan kuali. First kita tumis dulu, kita goreng dulu sekejap. Sotong. Apa ni bawang putih? Bawang putih kita dalam, kita tumis dulu guys. Kemudian cili padi. Ni dia. Cili padi ya, cili padi banyak . First kita masukkan telur dulu. Telur ni lebih kurang 2 biji. Kita bagi masak telur dulu. Dan baru kita masukkan nasi. Jadi kita gaul dulu. Okay, untuk perasa dia, gula sikit, aji sikit, kecap sotong 1 sudu, terus tiram 1. Masuk dalam, kemudian kita masuk ni, kecap bukit sikit, bagi aroma-aroma wangi-wangi Thailand. Okay, kemudian kita gaul. Kena ketuk guys, tak ketuk tak sedap. Ketuk baru sedap. Itu dia. Masak kena dengan penuh kasih sayang baru masakan kita tu sedap. Nampak? Kena ikhlas. Okay. Ni memang melecet nih. Makan ni memang tak sempat buka seluar, tembak dinding dah. Okay, alright, dah siap. Dia punya merah menyala Pak Abu. Oke guys, inilah dia, korang tengok sikit. Nasi goreng cili padi berasap sotong. Oke, korang boleh cuba dekat rumah. Saya halalkan resepi ni untuk meniaga ke untuk makan sendiri pun boleh, tak ada masalah. Oke, yang paling penting jangan lupa follow, like, share, komen. Semoga membantu dan bermanfaat.